Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram. Sebab yang ketiga yang mengharuskan untuk tayamum adalah al-ihtiyaj ilaihi, berhajat kepadanya, berhajat kepada air. Li'atashi hayawanin muhtaram, kerana haus ataupun dahaga hayawan, makhluk hidup yang muhtaram, yang dihormati pada syarak, yang dihormati dia punya darah dia pada syarak. Tengok dia punya huraian dia. Qala syarihu rahimahullah, al-muhtaram huwa alladhi yahrumu qatluh. Maksud al-muhtaram tu adalah yang diharamkan bunuhnya. Lepas tu kata yang dihormati darah dia. Darah dia dihormati pada syarak. Maksudnya tak boleh bunuh. Jadi kalau kita ada ayak, tapi ayak tu kita perlukan dia. Kita perlukan dia untuk kita. Ataupun bukan untuk kita, untuk orang lain. Dan orang tu orang yang muhtaram. Orang yang kita haram bunuh. Waktu tu boleh untuk kita tayamum. Boleh faham? Boleh kita tayamum. Ataupun dia tak semestinya orang. Boleh jadi binatang. Sebab hayawan ni dia umum. Makhluk hidup. Mafihi al-hayahan. Apa yang kita kata makhluk hidup lah. Sama ada manusia ataupun binatang. Jadi kita ada ayat. Kita tak perlu. Tapi binatang kita perlu. Mungkin tak perlu sekarang. Perlu akan datang. Kalau guna sekarang ni, nanti berhajat pula, tak ada ayak. Kan? Maka boleh tayamum. Ayak tu digunakan untuk binatang tu. Wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram. Wal muhtaram huwa alladhi yahrumu qatluh. Wal ma'na anna sadisa min asbabit tayammumi al-ihtiyaju ilal ma'i li'atashi hayawanin yahrumu qatluh. Yang ketiga, bahwasanya yang ketiga daripada sebab-sebab tayamum ialah berhajat kepada air kerana dahaga ataupun haus makhluk hidup yang haram bunuhnya. Jadi kita perlukan kepada air tersebut sebab untuk kita berikan kepada makhluk hidup yang haram untuk kita bunuh makhluk tersebut. Bi an yakhafa alaihi minal 'atshi, dengan bahwasanya dia takut atasnya, dia bimbang atas makhluk, atas hayawan tu. Dia bimbang minal 'atshi, dia bimbang daripada dahaga. Dia bimbang disebabkan dahaga tu. Bi an yakhafa alaihi minal 'atshi maradan, dengan dia bimbang ke atas hayawan muhtaram tu disebabkan kehausan tu, dia bimbangkan sakit. Dia takut sakit. Au ghairahu mimma sabaqa, ataupun selainnya daripada apa yang telah lalu sebutnya. Apa yang telah lalu sebutnya? Sebelum ni kan dia sebut mati kan, ataupun hilang manfaat anggota, ataupun jadi makin sakit apa semua tu kan. Jadi semua itu adalah yang disebut sebelum ni. Okey. Jadi kalaulah dia bimbang, dia takut, kalau dia guna ayat tu untuk berwuduk, maka dia akan berhajat kepada ayat tersebut. Kan, kalau dia akan haus lah. Kan? Dia berhajat kepada ayat tu untuk minum. Jadi kalau dia guna ayat tu, dia tak ada ayat untuk minum. Jadi dia akan kehausan. Dia akan dahaga. Dan dia bimbanglah daripada disebabkan dahaga dia tu akan menyebabkan dia sakit ke, ataupun akan sebabkan perkara-perkara yang lain daripada perkara-perkara yang telah disebutkan sebelum ni. Bimbang mati ke, ada sakit dia bertambah sakit ke. Jadi boleh untuk tayamum, dan ayat tu digunakan untuk minum. Sawa'un akana al-hayawanu adamiyan am ghairahu. Sama ada hayawan tu, hayawan ni kita terima dengan makhluk hidup lah. Kan? Apa yang ada padanya hayah. Jadi kita kata makhluk hidup. Sama ada makhluk hidup tu adamiyan, manusia, am ghairahu, ataupun selain manusia. Binatang contohnya.
Dia bawa dia punya apa ni, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia bawa dia punya apa ni, binatang tunggangan. Binatang tunggangan dia perlukan ayak tu. Kan? Jadi boleh untuk dia tayamum dan ayak tu guna untuk binatang tu. Lahu am li ghairihi. Sama ada hayawan tu dia punya ataupun orang lain punya. Tak semestinya dia punya. Wa sawa'un khafa alaihi halan amma alan. Sama ada dia bimbang tu, kebimbangan tersebut tu sekarang, kebimbangan dia atas hayawan tu sekarang, ataupun ma'alan. Ma'alan mustaqbalan, ataupun akan datang. Lah ni tak bimbang lah, tapi akan datang nanti bimbang. Boleh juga. Wa in dhanna wujudal ma'i fihi. Meskipun dia sangka ada ayak fihi, padanya, pada ma'al ni, pada masa akan datang. Meskipun dia sangka nanti akan datang nanti ada ayak nanti. Meskipun macam tu, boleh untuk dia tayamum dan dia guna ayak tu untuk tujuan lain tu lah. Untuk dia minum tu, untuk hilangkan kehausan. Lepas tu, Waalaikumsalam Sayyidina Muhammad. Disebut sini sebab yang mengharuskan tayamum berhajat kepada ayak tu kerana dahaga hayawan muhtaram. Jadi, adakah boleh untuk tayamum kalau kita berhajat, kalau kita perlukan ayak tu sebab dahaga je, ataupun boleh juga dengan sebab-sebab yang lain? Jawabnya boleh juga kalau kita perlukan ayak tu untuk sebab-sebab yang lain. Dia nak sebut, dia kata wa mislu al-ihtiyaji lil ma'i li 'atashi ma dzukira al-ihtiyaju li bai'ihi li tu'mihi aw li dainin aw li ghusli najasatin. Dan seumpama berhajat kepada ayak tu kerana dahaga apa yang tersebut, kerana dahaga hayawan muhtaram tu, seperti berhajat tu juga berhajatnya kepada ayak tu untuk kita jual dia. Dia ada ayak tu dia nak guna untuk jual. Faham tak? Sebab nak dapatkan duit. Dan duit tu dia nak guna untuk beli makanan binatang dia. Faham tak? Pun boleh juga untuk dia tayamum. Wa mislu lihtiyaji lil ma'i li 'atashi ma dzukira al-ihtiyaju li bai'ihi li bai'il ma' li tu'mihi. Li tu'mi ma dzukira. Seperti mana berhajat kepada ayak tu kerana dahaga hayawan muhtaram, seperti itu juga berhajatnya untuk jual ayak tu untuk bagi makan. Untuk bagi makan hayawan muhtaram. Hayawan muhtaram tu sama ada manusia ataupun selain manusia. Sama ada manusia ataupun selain manusia. Aw lidainin, ataupun dia berhajat untuk jual ayak yang dia ada tu untuk dapatkan duit untuk bayar hutang. Lidainin atau kerana hutang. Kan, sampai dah masa hutang untuk dibayar ni. Kan? Jadi bila dah sampai masa dia duit tak ada tapi dia ada ayak. Jadi dia nak jual ayak tu. Bila dia nak jual ayak tu, dia tak ada ayak untuk berwuduk. Boleh dia jual ayak tu dan dia berpindah kepada tayamum. Au li ghusli najasatin, ataupun dia berhajat untuk basuh najis. Kat tubuh dia ada najis, pakaian dia ada najis ke? Kan? Jadi ayak yang ada tu dia nak gunakan untuk basuh najis. Dan bila dia gunakan untuk basuh najis, maka dia tak ada ayak lagi dah untuk nak berwuduk ataupun untuk nak mandi. Maka waktu tu boleh digunakan untuk basuh najis tu dan dia tayamum. Walau tatahhara bihi ma'al ihtiyaji ilaihi li syai'in mimma dzukira sahha tuhruhu wa athima. Okey. Kalaulah dia ni berhajat kepada ayak tu untuk nilah, untuk jual dapat untuk bayar hutang. Itu adalah satu-satunya cara untuk dia bayar hutang. Sebab hutang tu dah sampai masa dah. Jadi wajib dia dia bayar. Ataupun untuk basuh najis. Kan, kalau tak ada ayak,
Dia tak boleh basuh najis. Faham tak? Kalau wuduk ayak tak ada, boleh berpindah kepada tayamum. Kan? Tapi nak basuh najis boleh ke ganti dengan tayamum? Tak boleh. Kan? Sebab wuduk dia tak jadi ganti kepada tayamum tak jadi ganti pada basuh najis. Faham tak? Dia jadi ganti bagi wuduk, jadi ganti bagi mandi, dan jadi ganti bagi sebahagian anggota wuduk, dan jadi ganti kepada sebahagian anggota mandi. Dia tidak jadi ganti kepada basuh najis. Jadi kalau dia tak guna air tu untuk basuh najis, maka dia akan sembahyang dalam keadaan ada najis. Kan? Adapun wuduk kalau tak ada air, dia boleh berpindah kepada tayamum. Jadi kalau dia berwuduk juga, wuduk dia sah. Tapi sekali dia akan sembahyang dalam keadaan bernajis. Sedangkan kalau dia basuh najis, dia boleh tayamum. Dan tayamum tu ganti wuduk. Jadi kalau dia berwuduk juga dan dia tinggal buat apa sepatutnya dia buat, dia punya bersuci dia tu sah tapi dia berdosa. Tak? Ini yang disebut kat bawah ni, dia kata walau tatahhara bihi ma'al ihtiyaji ila syai'in mimma dzukira. Kalau dia bersuci dengannya, dengan ayak yang dia berhajat itulah. Dengan ayak tu ma'al ihtiyaji ilai, sedangkan dia berhajat kepada ayak tersebut untuk sesuatu perkara yang disebutkan, yang telah disebutkan. Bab haus, bab nak jual, kan? Untuk bagi makan ataupun untuk hutang, untuk basuh najis. Sahhatuhu wa asima. Dia punya taharah dia sah tapi dia berdosa. Habis. Kemudian ghairul muhtarami sittatun. Kata syarah, perkataan musannif ghairul muhtaram sittah ni, dia merupakan sebagai satu jawapan bagi soalan yang diandaikan. Seolah-olah ada orang tanya. Kan dia sebut dekat sebab yang mengharuskan tayamum, berhajat kepada ayak sebab dahaga hayawan muhtaram. Jadi seolah-olah ada diandaikan ada soalan. Apa dia hayawan muhtaram tu? Apa dia makhluk hidup yang diharamkan bunuh tu? Jadi perkataan ghairul muhtarami sittatun ini nak jawab bagi soalan yang diandaikan. Jadi ghairul muhtarami sittatun, yang tidak yang tidak muhtaram. Apa dia binatang pula? Apa dia makhluk hidup yang tidak muhtaram? Kan? Sebab yang haram bunuh itu muhtaram. Jadi seolah-olah ada soalan, apa dia hayawan yang tidak muhtaram. Jadi ada 6. Ada 6 makhluk hidup yang tak dihormati darah dia. Maksudnya tak haram bunuh dia. Ada 6. Yang pertama, tarikus solah. Orang yang meninggalkan solat. Kemudian wazani muhsan, penzina muhsan. Yang ketiga wal murtaddu, orang murtad keluar agama. Wal kafirul harbiyu. Lepas tu wal kalbul akur, anjing. Anjing apa? Anjing gila panggil kan. Gigit orang. Wal khinzir, dan juga khinzir. Baik, tengok dia punya huraian dia. Qala syarih rahimahullah, ata bihi jawaban an su'alin muqaddar. Nampak? Dia datangkan ibarat ni ataupun perkataan dia ni, ghair muhtaram sittah ni, sebagai jawapan bagi daripada soalan yang ditakdirkan. Wahwa itu soal tu, annahu yufhamu min at-taqyid bil muhtaram annahu la yatayammam lihtiyajil hayawan al-ghairil muhtaram lil ma' bal yatatahharu bihi walau adda ila halakihi fama huwa al-ghairul muhtaram. Itu dia nak tolong takdirkan soalan tu. Dia kata perkataan ini didatangkan sebagai jawapan bagi soalan yang diandaikan, yang ditakdirkan. Iaitu, dia nak huraikan, dia kata difahami daripada kait dalam perkataan musannif dengan perkataan muhtaram. Dia kaitkan, dia kata
boleh untuk tayamum kalau berhajat. Kalau berhajat kepada ayak tersebut untuk untuk diberikan kepada hayawan muhtaram. Kan? Jadi faham daripada situ, dia takkidkan dengan hayawan muhtaram ni. Kalau hayawan tu tak muhtaram, boleh kita tak tayamum, kita pakai juga ayak tu walaupun yang muhtaram tadi tu binasa ataupun mati. Betul tak? Jadi apa dia yang tak muhtaram tu? Jadi soalan tu timbul lah kan, apa yang tak muhtaram tu? Dia nak sebutlah satu per satu. Dia sebut difahami daripada kait dengan perkataan muhtaram bahwasanya la yatayammam, dia tidak bertayamum kerana berhajatnya hayawan yang tidak muhtaram kepada ayak tu. Bal yatatahharu bihi, bahkan dia boleh bersuci dengan ayak tu. Walau adda ila halaki, walaupun membawa kepada binasanya binatang hayawan yang ghair muhtaram tu. Maka apa dia al-ghairul muhtaram tu? Apa dia yang makhluk hidup yang tidak muhtaram tu? Maka inilah jawapan dia. Yang pertama, tarikus solah, azanil muhsan, al-murtad, sehingga akhirnya. Ini nak huraikan satu persatu secara ringkas. Al-makna anna al-awwal minas sittatil ghairil muhtaramah tarikus solah. Yang pertama daripada enam makhluk hidup yang kita kata tidak dihormati darah dia, maksudnya tak haram lah bunuh dia tu, adalah tarikus solah, orang yang meninggalkan solat. Tapi ada kait lah, selepas ba'da amril imam, selepas dapat perintah daripada imam lah, kan? Wahwa, bukannya kita ikut dan ya, tengok Haji Salman tak semayang, pergi bunuh Salman, kan? Jangan tengok kawan pun tak semayang, bunuh. Aku belajar atau boleh bunuh, darah tak muhtaram, kan? Jangan. Ya, caca merbom macam tu. Tu kena benda tu pemerintah lah. Jadi tarikus solah ba'da amril imam. Wahwa, tarikus solah tu, huwa tu merujuk kepada tarikus solah. Tarikus solah tu ialah man akhrajaha an jami' awqatiha kasalan aw tahawunan, iaitu orang yang mengeluarkan solat daripada keseluruhan waktu dia kerana malas ataupun mudah-mudah. Dia tak ingkar. Kalau dia ingkar, dia murtad. Kalau dia ingkar, dia murtad. Dia keluarkan solat tu daripada semua waktu dia. Nanti kita akan tengok waktu solat ada banyak. Waktu solat zuhur, dia ada pecahan waktu dia. Faham tak? Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu karahah, ada waktu darurah. Faham tak? Dia ada waktu dia. Itu kita akan mengaji nanti dalam bab solat. Asar pun sama juga, ada pecahan waktu dia. Maghrib pun ada pecahan waktu dia. Isyak ada pecahan waktu dia. Subuh pun ada pecahan waktu dia. Kata tarikus solah ni orang yang keluarkan solat tu daripada kesemua waktu-waktu tu. Kesemua ada waktu-waktu tu. Kalau zuhur ada berapa waktu? Zuhur ada 6 waktu kan, pecahan dia. Dia habiskan, dia keluarkan waktu solat daripada semua waktu tu. Dia faham? Nanti kita akan tengoklah masuk bab solat nanti. Bab waktu solat tu kita akan tengok pecahan waktu tu. Dan tafsir dia dekat dalam bab ni lah, kan, bab hudud, bab jinayat, bab orang yang meninggalkan solat. Wa tusannu istitabatu fa in taba. Wa tusannu istitabatu, sunat kita minta dia bertaubat. Kan? Sunat kita minta bertaubat, tak wajib. Fa in taba wa illa qutila haddan. Maka jika dia bertaubat, maka dia punya urusan dia jelaslah, kan? Lepaslah. Wa illa, dan jika dia tidak bertaubat, qutila haddan, dia dibunuh. Dibunuh sebagai hukuman had, hudud. Wa hukmuhu hukmul muslimin, dan hukum orang ni hukum orang Islam.
Sebab dia tak ingkar. Kalau dia ingkar, dia murtad. Yang ni dia tak ingkar. Dia tinggal ni kerana malas. Dan dia bermudah-mudah dengan solat. Dah biasa tinggal, dia ambil mudah lah. Tak? Amma idza tarakaha jahidan liwujubiha fahuwa murtaddun wa sayati hukmuhu. Adapun apabila dia meninggalkan solat hal keadaan dia mengingkari kewajipan solat, maka orang ni murtad dan akan datang hukum dia. Wasani az-zani al-muhsan. Yang kedua az-zani al-muhsan. Jadi penzina ada dua, ada penzina muhsan dan penzina yang tidak muhsan. Yang halal darah ni penzina muhsan. Kan? Dalam apa ni adalah disebut kan, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas kan, ada as-sayyibu zani. Kan as-sayyibu zani ya. Penzina tu penzina muhsan. Siapa dia penzina muhsan ni? Wa huwal balighul al-aqilul hurru alladhi ghayyaba hashafatahu aw qadraha in kana faqidaha hala bulughi wa aqli wa hurriyatihi bikubulin fi nikahin sahihin thumma zana. Siapa dia zina muhsan, iaitu orang yang baligh sampai umur dah. Al-aqil, berakal, bukan orang gila. Al-hur, bukan hamba, dia merdeka. Yang orang ni menggaibkan hasyafah dia, maksudnya memasukkan kepala zakar dia. Dia tak nanti masuk semua, masuk kadar, masuk kepala zakar ataupun kadarnya, ataupun kadar kepala zakar. In kana faqidaha, sekiranya dia tak ada kepala zakar lah. Dia tak ada kepala zakar, contoh dia kena potong apa, takdirkan kepala zakar dia berapa. Masuk kadar tu, maka dan cukup syarat-syarat yang lain, maka dia dikira penzina muhsan. Dan dia masukkan hasyafah dia tu ataupun kadar hasyafah tu hala bulughihi, ketika mana dia baligh lah kan. Ketika mana dia baligh, dan juga hala bulughi wa aqli, hal baligh dan hal keadaan dia waras. Tak? Boleh jadi ada orang tu dia sat okey, sat tak okey kan. Dia gila tu putih-putih. Ada waktu dia gila, ada waktu dia okey. Jadi kalau waktu dia masukkan tu dia waras, dia salah, kira penzina muhsan lah. Kan? Walaupun lepas tu dia gila. Okay, jadi ketika dia baligh dan ketika dia waras dan ketika dia merdeka, dia masukkan hasyafah dia tu bikubulin, dalam kubul. Dalam kubul. Kalau dubur tak dikira. Syarat dia mesti kubul, lubang depan. Fi nikahin sahih, dalam nikah yang sahih. Dia perkahwinan yang sahih. Bukan perkahwinan yang fasid, yang rosak. Nikah yang sahih, maksudnya mudah kata dia ni dah berkahwin dan pernah berjima. Lepas tu dia pergi berzina, thumma zana. Orang ni penzina muhsan. Orang ni orang baligh dah, orang akil, merdeka. Dia kahwin dah. Faham tak? Dah pernah berjima dah. Lepas tu dia pergi berzina pula. Itu panggil penzina muhsan. Jadi hukuman dia hukuman had lah. Wa hadduhu ar-rajmu hatta yamut. Hukuman dia rejam sampai mati. Wal mar'atu karrajuli, perempuan seperti laki. As-salisu al-murtaddu. Yang ketiga orang murtad, wa huwa kullu syakhsin yasihhu talaquhu bi an kana mukallafan mukhtaran qata'al islam bi niyyati kufrin aw qawlihi fi'lihi. Yang ketiga orang murtad, iaitu setiap orang yang sah talak dia. Okay? Setiap orang yang sah talak dia. Siapa dia orang yang sah talak dia? Bi an kana mukallafan. Kalau orang tu tak mukallaf, tak sah talak dia. Mukhtaran. Mukallafan maksudnya akil, baligh. Jadi kalau orang tu tak akil lagi, budak lagi, gila ke, ataupun budak tu tak baligh lagi, kan, tapi kahwin dah, jadi dia talak dia tak sah, kan, walaupun dia talak banyak kali, kan, duduk ceraikan isteri dia, ni tak jatuh sebab dia masih belum baligh.
Dia tak mau kahwin kata. Kan? Nak kahwin kau, cerai kan isteri tu kan. tak jatuh. Dia tak sah talak dia. Bi an kana mukallafan, dengan bahasanya orang tu mukallaf, akil baligh, lepas tu mukhtaran, sukarela, bukan paksaan. Orang ni qata'al Islam, dia memutuskan Islam dengan niat kufur. Dengan niat kufur. Dengan niat kufur ataupun dengan perkataan kufur ataupun dengan perbuatan kufur. Murtad. Orang murtad ni wajib kita minta dia bertaubat. Wa tajibu istitabatu, wajib kita minta dia bertaubat. Fa in taba birruju' ilal Islam turika. Maka jika dia bertaubat dengan kembali kepada Islam, maka ditinggalkanlah. Dibiarkanlah. Lepaslah dia. Tak ada nak kena hukuman apa. Wa illa fa hukmuhu hukmul musyrikin. Dan jika tidak, jika dia tak bertaubat, maka hukum ni hukum orang musyrik. Wa rabi'ul kafirul harbi, yang keempat kafir harbi. Kafir yang diperangi lah. Wa huwa alladhi la sulha lahu ma'ana, iaitu kafir yang tidak ada, kita kata apa, suluh pendamaian. Tidak ada apa-apa perdamaian dengan kita, dengan orang Islam. Bi khilafi zimmi, bersalahan dengan kafir zimmi, kafir yang nak duduk bawah kerajaan Islam, kan? Ataupun kafir muahad, ataupun kafir muamman. Kafir muahad, kafir yang kita kata ikat janjilah, buat janjian dengan negara Islam, dengan kerajaan Islam, kan? Jadi dia orang tu dia tidak diperangi. Itu juga kafir muamman, yang diberi keamanan masuk negara Islam, kan? Dan orang dengan jaminan ataupun keamanan yang diberikan oleh negara Islam, kan? Jadi dia bukan kafir harbi. Jadi kafir harbi ni orang kata apa? Dia ghair muhtaram. Kalau dia nak ayak, kita ada ayak, kan? Kita boleh tak bagi kat dia. Kita wuduk macam biasa, dia duk minta ayak nak mati dah, kita boleh berwuduk biar api dia mati. Tak, sebab dia ghair muhtaram. Lepas tu tadi dia kata wa in adda ila, walau adda ila halakihi tadi, kan? Wal khamisul kalbul akur. Yang kelima, anjing gila. Anjing yang menggigit. Wa in kana fihi naf'un, meskipun ada padanya manfaat, tapi duk gigit orang, kan? Bi khilafi ma fihi naf'un wa laysa bi akur fayahrumu qatluhu. Bersalahan, berbeza anjing yang ada padanya manfaat dan dia tidak gigit orang. Yang ni fayahrumu qatluhu, haram bunuhnya. Amma ma la naf'a fihi wala darara, adapun anjing yang tidak ada manfaat padanya dan tidak ada mudarat. Anjing biasa duduk jalan, pergi jalan, dia tak kacau orang, kan? Orang duduk kacau dia. Kan? Yang ni ada khilaf lah. Faqala Syekhul Islam innahu ghairu muhtaram. Kata Syekhul Islam, dia tidak muhtaram. Fayajuzu qatluhu, boleh, harus membunuhnya. Wa khalafahu Ramli, wa khalafahu Ibnu Hajar wa Ramli. Jadi ada 3 lah ni, kan? Yang pertama anjing yang anjing gila. Itu yang pertama, anjing gila. Yang kedua, anjing gila walaupun dia ada manfaat, kan? Ini boleh kita bunuh dia. Yang kedua, anjing yang ada manfaat dan dia tak gigit lah, kan? Dia tak menggila. Yang ni kita haram bunuh. Mana itu, Ustaz? Okey. Ada tulis sikit itu. Jadi haram anjing yang tidak memudaratkan dan dia bermanfaat. Itu haram. Contoh anjing pemburu, kan? Anjing jaga ni ke? Jaga kebun ke?
Lepas tu sunat anjing yang memudaratkan, seperti anjing gila yang menggigit orang, anjing yang berpenyakit, sekalipun anjing itu bermanfaat, yang itu sunat. Lepas tu hak ketiga ni, yang ni ada khilaf lah kan, apa anjing yang tak ada manfaat dan tak ada mudarat. Di sisi Syekh Zakaria Al-Ansari, apa ni, dia kata harus bunuh kan. Adapun Ibnu Hajar dan juga Imam Romli dia kata haram. Okey, ada 3 lah. 3 pembahagian tu. Hukum bunuh anjing ada haram, anjing yang tak memudaratkan dan dia bermanfaat, itu haram. Sunat anjing yang memudaratkan, ada anjing yang memudaratkan meskipun dia ada manfaat. Dan yang ketiga, yang ni ada khilaf, ada kata harus, ada kata haram. Syekh Zakaria Al-Ansari kata harus, Syekh Ibnu Hajar dan Romli kata haram, iaitu anjing yang tak mudarat dan tak ada manfaat. Wasadisu al-khinzir, yang keenam khinzir, babi lah. Walau lam yakun akuran, walaupun dia tak akur, walaupun dia tak gigit, tak menggila, tapi dia bukan gigit lah, dia sondoi orang. Kan? Tengok kat negara mana tu dia tangkap babi pakai tangan. Dia pergi pelan-pelan belakang, dia tarik ekor. Lepas tu pakai amai ni. Wallahu ta'ala a'lam. Syurutu tayammumi asyaratun.